pun dia dah pakai puli aftermarket. Jadi saya macam pelik lah kan, kenapa puli ni jadi macam ni. Jadi dalam minggu ni saja saya dapat lebih kurang 2 biji MVX ada masalah part CVT. Kita punya pihak after sale ada bagi tahu kita, seorang customer ni dia ada buat aduan. Dia kata motor dia ada bunyi bising. Lepas tu bila dah start motor, tayar belakang dia pusing laju. So saya nak cerita daripada mula. Okay, first abang ni datang, memang ada bunyi tu dan kita orang first akan try dululah motor tu sebelum kita buka CVT, sebab kita nak detect apa masalah kat motor tu. So bila kita dah buka apa semua, saya sendiri yang buka. Puli depan tu dia ada free play tau, terlalu banyak. Saya dah bagi tahu abang tu, puli depan ni dah rosak. Benda ni tak normal. Tapi abang tu kata masa dia first tukar benda tu, puli depan tu, dia kata benda tu normal sebab dia memang nampak komen yang pasang tu ada free play. Jadi saya ni dah, bukan nak cakap apa kan, saya dah biasa buat CVT. Jadi kita dah boleh tahu tau benda tu normal atau tak. Sebab abang tu pun dia dah pakai puli aftermarket. Jadi saya macam pelik lah kan, kenapa puli ni jadi macam ni. Lepas tu bila buka dia punya slider dia, jangan cakap memang longgar lah. Lepas tu dia punya roller pun ada makan. Lepas tu kita dah tunjuk dekat abang tu, kita ada simpan satu puli original Yamaha dengan dia punya bush sekali. Saya tunjuk dekat dia, dia punya fit dia macam mana. So abang tu tengok, oh itulah, saya dah bagi tahu dah dekat owner tu, saya saja untuk tukar puli depan, kalau tak lagi teruk nanti jadi. Kalau tukar roller slider pun sama juga akan jadi benda yang sama. So abang tu dia fikir panjang. Saya tanyalah abang tu kan, ada simpan lagi tak puli original, original motor tu. Sebab dia tukar puli tu pun masa motor dia baru keluar. Jadi abang tu kata dia masih ada simpan lagi. Alhamdulillah. Cuma dia nak ambil kat rumah tu jauh. Dia duduk jauh daripada sini. Jadi tak apalah. Abang tu kata dia nak pakai dulu. Saya dah bagi tahu dia kalau abang pakai, berkemungkinan masalah ni akan lagi melarat lah, lagi teruk lah. So abang tu decide nak tukar U-clip dengan roller sahaja. So lepas tu itu yang kita dapat daripada pihak after sale yang abang tu buat aduan. So kita minta abang tu datang balik. Dan saya buka, korang boleh tengok video ni, dia punya bunyi dia macam mana. Bunyi dia memang bising, Lepas tu korang boleh tengok tayar belakang dia, pusing dia terlalu laju. Dia terlalu laju, dia tak normal. So bila saya dah buka, masuk balik puli original abang tu. Sebab masa tu abang tu datang, dia bawa puli original. Nasib baik dia dah standby. So saya dah masuk, korang boleh dengar bunyi dia memang senyap. Lepas tu tayar belakang dia pusing sikit je, dia tak pusing laju-laju. So saya dah bagi tahu abang tu dah puli depan ni memang dah problem. So tak nak kena pakai balik lah puli original. Nasib baik masa saya buka tu, U-clip dengan roller masih lagi elok, tak ada kesan-kesan makan. Rezeki abang tu lah. Lepas tu abang tu pun pening lah juga kan, macam mana puli aftermarket ni boleh jadi macam ni. Saya kata ni memang masalah manufacture daripada kilang. Tapi abang tu teruskan juga tu yang jadi macam tu. Kepada korang, rider skuter ni, kalau korang nak tukar puli aftermarket boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan dia punya diameter dan dia punya fit tu sama macam original. Kalau tak jadi macam motor abang ni lah, dia bunyi bising, dia tak selesa bawa, dia bergegar, vibrate satu motor. Jadi itulah antara masalah skuter yang saya jumpa dalam minggu ni. Kalau korang ada soalan, korang boleh komen dekat ruangan komen. Follow kami untuk info seterusnya. Walaupun yang terjadi, jalan terus.